Aku rasa macam hotel ni ada macam benda je. Betul, kau cari je dah aku, King. Aku masa nak pergi ke aku masa pergi hotel ni, aku terus beli tiket je. Kita pun kat Genting Highland kan. Lagi pun kafe ni aku tengok ada banyak benda best kita boleh buat. So aku pergi hotel lah sebab kita punya bajet pun sikit kan. Hotel ni pun murah kan. So kita at least kita try lah. Kalau tak okey kita cepat kita balik lah. Okey, aku percaya kau tu je. Kau tipu memang kau tipu Siap kau ni. Okey, jom kita masuk. Oh, tak apa. Okey, jom kita masuk. Okay, selamat datang ke Amber Court. So, Encik nak tinggal kat sini berapa hari? 1 bilik ke 2 bilik? Saya nak 1 bilik master ya? Boleh? Oh, boleh. Tapi Encik saya nak bagi tahu satu benda lah ya. Dekat hotel ni ada satu benda sikit. Saya lupa nak bagi tahu ya. Bila Encik berikan Encik punya bilik tu, Encik duduk kat bilik sebelah yang telah dikunci dan telah diletak mantra. So Encik tolong berhati-hati pergi sana. Okey? Itu amaran yang saya bagilah. Harap Encik tolong berwaspada. Okey? Wow. Apa? Sekejap. Tuan, betul ke? Tempat ni ada satu bilik tu terkunci. Betul Encik, memang tempat tu memang dah terkunci. Alamak. Jom kita ni keluar daripada tempat ni. Jom. Kau cancel tiket. Jom pergi. King. King, kau nak pergi mana ni King? King, kenapa engkau pergi keluar macam tu? Okay, kita dah booking tiket. Jack, kau tahu cerita sebenarnya kat hotel Amber Court ni ada satu benda misteri tau. Kau kena hati-hati. Aku tak nak bahayakan kita.